Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 6 Al-Jauzi ingin mempersembahkan sebuah kisah guru-guru Kafah Darul Jalil. Hayatilah. Tak jadi, saya tahu dah. Ni? Mic mana mic? Wih, Ustazah Rul dah sampai wih. Duduk. Bangun. Ustazah. Assalamualaikum Ustazah Ros. Assalamualaikum Ustazah Rul. Waalaikumsalam, duduk semua. Terima kasih Ustazah Rul. Nak pingsan. Okey kelas, buka buku fiqh muka surat 25. Ish, budak ni asal masuk kelas je tidur. Amirul, kejut kawan awak yang dekat sebelah tu. Amboi sedapnya kau tidur Khalif. Sampai mana dah? Sampai Mekah. Yang seorang dekat belakang tu, Saiful. Songkok mana? Ain, bawa telekong kan? Pergi ambil telekong. Dah lah, tak nak saya mengajar macam ni. Seorang tak bawa songkok, seorang tidur. Saya nak pusing. Kau nak suruh aku berpusing-pusing? Mana mic? Mak. Yeay, Usaimi dah sampai. Get ready guys. Skip. Nah, Usaimi. Nak pakai mic? Yelah. Tak bagi mercy. Satu. Ya Allah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dapat sikit senyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan korang asyik ambil gambar je. Buka buku sekarang. Orang ni asyik belok je. Sebab itu tak nak masuk. Tu sama dia tu. Tersengih. Seorang. Skidi betul. Muka macam Roblox. Korang ni. Gambar. Pas mic dekat Zara. Aku ke? Weh. Ustazah Fazlul dah sampai. Aduh, kerja sirah aku masih lagi ni. Mana? Bangun. Agak malik. Assalamualaikum Ustazah Fazira. Assalamualaikum Ustazah Fazira. Waalaikumsalam, duduk. Lupa ke? Kuis, siapa boleh jawab baru boleh duduk. Salam pertama, bilakah Nabi Muhammad lahir? Duduk. Asyad, kinja. Ingat ni zoo ke? Dah lah, semua duduk. Kalau Ustazah tanya bukan boleh jawab pun. Buka buku tulis sirah letak atas meja. Weh, Ustazah sampai. Alam-salam jangan. Khalid, buku mana? Lupa. Dah sekolah 6 tahun pun buku lupa lagi ke? Dah lah. Tak naklah saya mengajar kelas awak dah. Annoying lah. Weh, Ustazah Rahmata nak sampai. Alam-salam jangan besar santai. Mak,
Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu akbar. Okey, duduk. Alhamdulillah. Buka buku teks bahasa Arab letak atas meja. Sebelum tu, siapa belum siap buka aktiviti bangun? Awak seorang je. Yang belakang tu, dah siap ke? Senyap je. Respon. Awak dua ni main pula. Kerja dah siap ke? Ya lelaki jangan ikut sangat perangkau kaum menua awak yang sesat tu. Baik, Ustazah. Assalamualaikum korang. Ustazah Wardah on the way. Bermolek-molek ya. Assalamualaikum semua. Okey, semua duduk. Lama tak jumpa korang. Rindu ada. Geram pun ada. Okey. Tu kat belakang tu, saya cakap kat depan, awak cakap kat belakang. Alah munikan main je kerja. Okey, semua keluarkan buku tulis, salin apa yang saya tulis kat depan. Jangan, aku malu. Kak buat harimunan. Raih je depan ni Ustazah apa? Dah. Awak sebenarnya boleh je buat, cuma awak cuai. Raih jadi Ustazah Bagus. Pandai pun. Macam ni lah anak solehah. Malu. Nampak macam semua dah pandai je. Syukran kelas. Aku karakter yang paling malu kat ni. Okey, jumpa lagi. Ustazah Wardah yang special. Dipersilakan. Jangan buka magnet dia tu. Pasang balik. Pasal speaker ni. Ustazah Wardah. Mana? Ustazah Wardah. Ish, kacip dia pakai benda macam orang tua. Pasal speaker ni nak bagi kat siapa? Terus. Bil elektrik dah bayar ke belum? Dah, Kak. Hari ni lagi dah bayar dah. Okey. Ira pula. Ustazah, lepas tu dah bagi yang kat nak parents tu. terakhir tu buat kat situ. Bagi dah. Yang ni tak ada tengah. Bagus. Tadi yang masuk tadi. Ini pula. Barang-barang saya dah ready ke belum? Email kakak dah cakap. Set up dah siap-siap. Majlis ke esok. Ish. Siapa? Gerak belakang. Jangan. Aku belakang. Sebelah. Begitulah ragam guru-guru di Kafah Darul Jalil. Setiap teguran, Setiap bebelan, setiap rotan setiap dendaan adalah untuk mendidik kami berilah ganjaran dan kebaikan. untuk guru-guru kami. Kami sayang Ustaz-Ustazah. Asli maafkan saya Ustazah Ros. Tun.
سلام في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي دنيا يا ربنا. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kata apa? Maafkan kami Ustazah Ros. Kami sayang Ustaz Ustazah tahu. Maafkan kami. Bye.